Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Okey, video kali ini adalah sambungan projek DIY kitchen countertop ataupun tabletop. Biasa orang panggil tabletop. Okey, selamat menonton. Untuk bancuhan simen ikat bata, saya gunakan simen biasa, pasir kasar dan air pipe lah. Okey, nisbah bancuhan adalah 1:2 lebih lah. Ataupun contoh dia 10 skop simen biasa sama kita campurkan dengan 20 lebih skop pasir. Okey, biasanya orang akan gunakan nisbah 1:4 sebab ikat bata je, ataupun 1:3. Tapi ni sebab rumah sendiri kan, jadi saya lebihkan simen sikit lah. Saya pakai 1:2 lebih. Saya bancuh dalam baldi tongcat sahaja untuk memudahkan kerja-kerja lah, sebab tak larat nak bancuh banyak-banyak kan. Jadi kita bancuh dalam baldi je. Lepas tu saya akan galurkan simen tu pakai mesin. Untuk tapak kaki tabletop ni saya dah hack tiles siap-siap untuk bagi dia lebih lekat lagi. Projek ni projek kali kedua saya buat lah. Jadi memang tak biasa lah kan. Jadi kita buat pelan-pelan lah, pelan-pelan kayu. Okey, inilah gambar setelah ikat bata siap. Setelah itu saya bancuh konkrit, campuran pasir, simen biasa dan batu kasyaran. Nisbah bancuhan masih sama, 1:2.5, iaitu 1 simen biasa sama dengan nisbah 2.5 pasir, dan batu saya ikut sesedap rasa lah, tak boleh terlampau banyak batu, nanti simen tu tak berapa mampat, konkrit tu tak mampat, ada rongga-rongga batu lah. Jadi saya sesedap rasa lah batu tu. Sebab kita ini baru kali kedua kita buat bancuhan konkrit, so kita pakai skop kecil untuk mampatkan celah-celah kayu ataupun celah-celah bar, besi bar tu kita kena mampatkan betul-betul. Kalau tidak nanti kita punya konkrit tak kuat.
Okey, kalau perasan dalam video tu, saya ada letakkan alas plastik di siling asbestos. Alas plastik ni saya letak sebelum kita tuangkan konkrit tadi. Tujuan dia adalah untuk mengelakkan konkrit kita bila dia dah kering nanti dia tidak crack lah. Sebab tabletop pertama DIY saya sebelum ni, selepas konkrit tu kering, dia ada crack-crack halus, hairline crack lah orang panggil. Jadi ni saya nak, untuk kurangkan siling asbestos tu serap air, saya alas dengan plastik. Alas plastik tu saya pakai wrap makanan je, beli dekat DIY, yang plastik wrap makanan saja. Okey, besi reinforcement yang saya gunakan adalah besi saiz Y10. Jadi pastikan sebelum tuang konkrit tu kita alas plastik. Lepas tu pastikan ukuran mol untuk kita letakkan gas burner dengan sinki tu ngam-ngam lah. Ukur betul-betul. Kena imagine sikit, kalau salah ukur pisang bosku, pisang. Okey, sebelum saya lupa, setiap kali saya tuang konkrit, saya akan renjis dulu air sikit dekat plastik tu tadi, supaya ada air lebih lah, supaya simen tu, konkrit tadi tak cepat kering. Okey, ni adalah gambar selepas saya siap tuang konkrit dekat tabletop. Setelah konkrit kering, saya buka formwork kayu tadi dengan hati-hati. Okey, setelah kita siap cabutkan kayu tadi, saya terus test sinki dengan burner lah, nak tengok saiz dia ngam ke tak. Alhamdulillah, saiz ngam cun-cun. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah konkrit dah kering, saiz burner dengan sinki pun ngam. Lepas tu konkrit saya ni pun dia tak ada crack, saya cek memang tak ada crack halus pun tak ada, alhamdulillah. So eksperimen tadi memang jadilah, perlu letak plastik. Seterusnya saya nak buat formwork untuk konkrit lantai pula. Kita ada offset sikit daripada level lantai asal, so kita kena bancuh konkrit jugalah. Bancuhan spek yang sama dengan tabletop tadi. Saya pakai 1:2,5 juga, simen, pasir dan batu. Okey, formwork ni saya tak skru apa-apa, saya gunakan method pakai selotip dengan gum X-bond je. Sebab nanti bila konkrit dah kering, kita terus cabut je lah. So dia tak akan ada tanda paku ke skru dekat lantai asal.
Okey, bancuhan untuk lantai bawah ni saya ada tambah sikit simen gam untuk bagi dia lekat, lebih lekat lagi, sebab saya tak hack tile asal, saya tak hack, jadi saya letak simen gam sikit lah dalam campuran konkrit tadi untuk dia orang lebih lekat lah dengan tiles asal. Ini adalah gambar setelah saya siap konkrit lantai bawah. Setelah konkrit kering, kita cabutkan kayu formwork tadi, tarik saja dah boleh tanggal dah. Last step adalah pemasangan tiles. Untuk pemasangan tiles ni saya tak sempat ambil video lah sebab nak kejar masa. Jadi inilah hasil dia. Apa-apa pun, terima kasih semua kerana sudi menonton. Terima kasih. Assalamualaikum.